Kami saya dah mundur nak edit video. Dia perlu kami busy tu. Oh, dia perlu busy. Punya relax siapa nak? Oh, kami saya dapat pola time kami relax. Kami perlu ada kerja. Kami relax lah patutnya. Kita edit pelik. Ya, maksudnya kami saya dah mood. Kami try malam tu. Kami saya dapat continue. Bunyi mek kena sakit kan? Little bit. Biasa sebab Alia ada demam. Mek pula memang demam git ke? Oh, ya kan? Demam git. Kita kan dikelilingi sidak demam. Betul. Aku tak situ pula. Aku tak situ di sana dia lah. Oh, betul ya, betul. Aku baru nak padah tadi. Tutup kipas. Yang video you punya result aku lah. Ni kipas dekat tepi aku. Nang bongok tol lah. Kasih pasang ke? Aku. So, kita mun CapCut nak, kita boleh je buang background suara. Isn't it pro? Oh yes. Hi channel, welcome to my guys. Kita orang recognize video tu dari video yang vlog A Day in My Life. What? Anjay, kita beli accident kah? Yes. Berapa? Apa? Euro. 13 euro. Okay, kira sendiri. Sama harga baju Uniqlo. Macam ni lah. 250. Daripada otak dia sih sampai 500 gila. 13.5. Oh, 65. Dia paling murah, okay, kita boleh jumpa kat sini. Apa hal ba Alia kan? Punya video kan? Kau selalu keluar. I am insecure. Insecure mana otak dia? Apa yang lu? Kau lagi? Adalah jangan pasal. Si aku at least aku Kau ada FYP TikTok, right? Selalu keluar bapak tak live FYP. Weh, sama. Adik aku pernah mention dah. Apa dia? Tapi aku belum pernah nangka lah. Aku sih dah nangka yang support lah. So first disebabkan kami ada budget lebih, jadi untuk semua orang untuk mengadilkannya. Besar tu ke depan. Aku dah nangka dah yang tu. Yang tu je yang aku nangka dalam video. Ya je, sebab yang tu hanya ada dekat Ireland. Jadi pun tak orang dah habis makan kan, tak orang ambil yang pun plastik tak orang tambal. Kita video call tu masih besar je kan Lena? Aduh, dia ada tunjuk apa? Kami dah lupa, kami ada pada pintu. Dia ada tunjuk kan tu. Aku tahu ada coklat aja. Aku sih tahu lah apa lah kalau lah kondisi ya. Aku rasa aku sih concentrate lah saya. Ada video call tak orang sebelum nak beli. Ni lagi betul. Sebab yang tu nyaman loh, sumpah. Yang tu kami boleh je. Terus ni tak tahu yang tahu lah kakak lah. Akan ada vlog hari yang ke-3 pasti saya. Kami pergi Lidl. Which is kami beli benda tu lah. Kami pergi dengan chef Malaysia ya. So dia macam banyak benda lah dia recommend. Dia recommend tu, dia recommend coklat. Dia pada apa yang nyaman kat saya. Jadi pada yang tu memang nyaman lah. So macam nasi kata chef tu kan. So saya belilah sikit. Mula-mula mesti beli lah. Ada dia macam betul lah tak nak beli. So macam try lah. So saya beli lah macam sure. Dia kinda like KitKat pun coklat, but it is on top of the biscuit. Mana dia dah pecah dah. Tegal dalam ya bah, dalam luggage tu. Kami betul-betul lapitnya dengan baju lah. Baju kami kan lembut. Woi, dia kena biskut Mary. Dah? Yang ada satu biskut yang pernah makan kat situ. Biskut Mary. Dah. Tapi coklatnya yang rasa lain sebenarnya. Bagi kami lah. Like you can get it like memang dekat kedai aja. Macam benda tu paling affordable lah. State the price. 89 sen. RM5 lah kiranya. RM4 lebih lah macamnya. Berapa tak beli benda tu? Berapa ringgit? Beli 7 ke classmate. Yang tak buat lah. 2 tak orang. 2 untuk family. Dah beli lah kan. Kami buat kotak-kotaknya sekali. Tegalnya dalam satu kotak tu. Pasalnya tinggal beberapa je lah. So ambil sekali dengan kotaknya. One thing kat Ireland kan, kita memang seakan dapat jumpa plastik. Macam contoh tak ada kat kaunter nak you wanna buy plastic? No. So disebabkan dia memang kotak je lah. Kami ambil je kotak terus. Siap si marah pun. Kotak je lah jadi bag kami. Ya je memang tu guys. Okay, I appreciate you. I have another thing actually.
Orang lain kami masih beli pun kayak benda-benda lain selain tu. Kecuali Sidak request lah. Contoh kedai Haikal yang request bola rugby. So Mek belilah. Macam just kecil je sebenarnya. Tapi 6 euro. Yvonne nya request kitchen. So Mek belilah ni kitchen. Nya beli juga 6 euro. So kita orang kami beli pakai duit sendiri. Macam ni lah. Sidak beli pakai duit Sidak lah. Tada. Oh, ring. Exactly the same, brother. Apa maksudnya? Bro, mine. It's blue. And Oh, semua biru ke? See, bro. It will change according your mood. Coba pakai. What do you mean it will change into your mood? Tengoklah, terangnya akan jadi mana lain. So that's mean kini aku tengah rasa Tok dalam bahasa France. Tok bahasa France ke? Ada sebelah yang normal kan? Oh, Tok maksudnya tengah relax. Oh, kepala aku panas tak? Kenapa detect lah? Nya sebenarnya nya detect daripada suhu badan kita sebenarnya. Actually, yang explain ke? Si, Tok kami research. Macam dia benda tak berfungsi sebenarnya. So actually, when kita merasakan sesuatu perasaan kan, actually our skin temperature pun berubah ikutnya sebenarnya. Tapi kita of course tak perasan. And then nya detect lah, kan benda tu besi. And one thing, jangan basahkannya guys. Tengok, dia dah berubah colour. I wanna put it here but it doesn't. Oh pun apa tu yang ni? Weh, tengok ah. Bro, apa kau ulah? Tangan aku panas kan? Kau warna purple? Purple apa? Kau si berubah? Aku normal. Kau relax rasanya. Nak, purple relax lah. Jadi time Mek beliannya lain sikit doh. Kami mesti faham. So kami just Kau very happy. Aku buta warna ke tau? Dia very happy kan? Diba. Bukan. Purple. So guys, Tok nak pun kami biru tu very happy. Fokus. Very happy. Situ pun ada, Hena. Aduh. Alia tukar tu Alia. Ni macam nak tukar kan? Oh, ni macam nak tukar. Baju Tok time Mek beli ni macam tu. Cuba aku tukar jari tau. Oh, Bukan betul. dari pula. Kan kau cool tu Alia. Oh, what the heck? Passion normal. Aku normal lah. Aku calm. Si kecil tu pun boleh jadi very happy. Aku happy lah ya. Tapi ada mixed emotion tau. Mixed emotion lah ya. Romance, passion. So kau tiba-tiba dengan Anas sebab dia suka hijau. Show. Lepas aku tunjuk tu. Maksud? Kan ada 2. Oh, ada 3. Ada 3. Normal, romance, passion. Aku yang ada faham tau. Passion saya dapat passion sih Tak tau. situ ada. Tok. Sini tau, aku nak arrange tok. Jom. Kenapa dua dia asyik nampak? Purple siap. She's feeling. Aku fikir dek ikut warna kita. Aku biru Aku je juga kuning. purple. Ya well. It change bro. It change. So that's why when I ask you about it masa kita video call lah. Tok Rohal. Dia dah yang Zaim lah. Mana kau si bertukar-tukar? Aku memang calm lah kot. Aku normal. Dia nak bertukar ya ada. Dia nak pun zip bertukar. Aku asyik bertukar gila dah. It's either sebab aku pun tangan si Lia longgar ke ataupun coba dekat tangan kau dia. Dia tahu tiba-tiba yang tukar. Sabarlah. Tadi sekejap Ya. je yang tak berubah. Ya dah nak tukar warna biru dah. Relax. Aku boleh tukar apa mood dalam satu masa kan? Oh dah. Ya dah purple lah. Ni belum. Dia dah purple lah ya. Aku ni Tengok biru. Oh. kau punya tu kuat. Emosi. Oh, aku rasa tiga tangan aku jadi sejuk. So, yang rasa yang bikin aku relax. Yeah, we can see who's the normal one here. Simpan lah. Yo! Aku kan terus hidup. Yo! Aku baru masuk sampai hujung tu. Sebab kita pegang. Tangan kita sebelah pegang kan sama je. Dia akan detect dari tangan yang tu. How? Bro, am I that cool? Thank you, Red. Kali. Kami mula-mula mesti beli oi. Sumpah mesti beli. Pasal bikin balik.
untuk kita dua saya kan nak beli roti je. Orang lain pun beli roti je. Faham kah? So beli dah something. Yeah. How much? How much? State the price, man. Bila langkah? Guess. 10. More or less? Less. Mahal gila 10. 5. Maybe 6 4 Nah 3 je. Oh, 3 je. And it's already like this. Tapi janganlah percaya gila pun. Sebenarnya benda ya. Oh, memang dia ikut suhu je. Serius, mesti lah. Imagine kami panas-panas. Oh. Tapi actually kami happy je. warna kuning. Dia dah nervous. Cuma caci lah. Kami tangan caji tu kan. Dia macam jauh juga caji tak sebenarnya. Jauh saja dari rumah dia. Oh, macam macam dekat dia. Tinggal kita balik kakak. Sementara tunggu tu nak. Biasa sempat je tanggal 1 video kami. Kami rasa sempat je beli sikit saja. Kau Ya si sempat tu. Ya si sempat. Oh, Alia, ambil dah. Tak payah. Aku takut benda tu masuk angin tu. Oh, benda yang nak masuk angin. ni pada TikTok pun kau dah start buka hitam kau ni. Ya, aku tanya. Belum. Kami angkah dekat dalam tais je. Saya dah main kalau pun dia. Tapi kan dekat Sidun yang bestnya kan. Tak si belum pun kan dalam tais. Dalam sejok. Si cair, si So basically apa nama masak nasi lepas saya tinggal kat luar. Wait, Esok pagi terus jadi fried rice. Ha, boleh lah. Ni ada 2 kitchen. Kitchen atas. Kitchen atas sikit pantry je lah. Lepas tu kitchen bawah. So kitchen bawah ya, ada satu freezer. Mula-mula kami orang letak dalamnya. So ayamnya banyak. Udangnya pun banyak kan. Biasalah kita nak kalau event 2 hari. Laksa pakai 300 orang sehari. So tutup. Pasal memang balik. Memang pergi bilik tapi semua jalan-jalan. Pasal puan dia tak suruh orang check. So mek check lah malamnya. Okay, freezer ya si freeze. Tapi kami pegang freezer sejuk je. Tapi esoknya mek check balik. Macam si sedar hati bah. Apa halnya sejuk je dia si freeze. Check balik. Ayamnya cair. Dia macam direndam macam miajak dekat dalamnya. So macam ish, macam ni selalu kita biar macam kan dah buruk nak. Oh, Like sehari pun dah buruk nak. oh betul. Tak berapa jam pun dah bau lah. Tapi luckily sebab sia sejuk. So dalam kan memang bertimpak-timpak. So benda yang macam atas je yang cair. Ayamnya pun dia cair tapi airnya masih sejuk. So macam direndam dalam air sejuk lah. So benda lagi bagus, alhamdulillah. So memang masih boleh pakai benda ya. So macam Nasib lah mesti dah rugi dah. Dan coba bayangkan dia dekat Malaysia. Memang dah lah benda yang mahal nak mati siap. Ayam lah. Out lah. Berapa bah? 42 euro kasih Islamin. 42 euro kalikan berapa siap? Lama lagi guys. Tak, engkau berapa gig? 1 gig. Berapa ah? Kami saya dah storage. Ni mai tahu ni auto. Oh ya, tu lah. Siapa paling-paling 1 gig okey lah ya. Mau pergi caji je lah. Pasal kau siap bukanya mam tadi? Awak Aku lah. download saja. Tu nak kena download map gi. Well, my bad. Melima. Shit. Belum 100 lagi tu. Well. So, apa kata? Tolong kami check bila kami masuk PPM. Apa hal kita si cek sendiri bro? Cause I'm stupid. Sibuk lah, Syaji. Sidak. Time sidak makan laksa ya nak? Sidak asam pedas ke? Oh, no, si main komen pedas. Lebih nyaman deh kuasanya. Tunjuk laki yang friend appreciate. Nyalah. Nya yang nak kerja pilih. Yang dia cerita ya. Sok. Nya lah. Nak kerja dia cerita. Saya yang dia cerita kita je. Sebab kita nak video call dengan dia. Dan kami pandai main video call tapi tak ada tidur. So, kami callnya malam preparation yang day 2 ya tadi. Dah pukul 11.40 kami pada mesti tu lah apa. Pasal kami orang bergelut pada dalam bilik ya. Kami nak pergi jam kan kah? Mesti ingat lah. Macam tu lah bilik kami orang. Cuba bayangkan bilik kita itu kan. Kami keluar sebelah nun.
ada tangga atas je, just untuk jamban je, literally atas je jamban. Kami keluar lah, kami pusing. Dia tengah duduk kat tangga ya, lagi tunggu something kat situ. Pasal kami tangganya. Macam, sorry. Macam, apa? Macam tersedai kami si pakai tudung langsung. Macam, pasal terus tadi macam, guys, macam ada kawan duduk sebelah kami cakap, Apa reactionnya? ya lah reaction dia. Oh, sorry. Kena ya. Astaga. Macam what the heck? Ada masalah. Astaga. Pasal kau macam dia tak tahu Madin. Kita sikit tudung kan keluar. So, astagfirullahaladzim. Dah lah dia kedua ya. Masalahnya dah lah kami kena hadapnya. Hari tu lah kami kena hadapnya kan. Berdua kan partner untuk slot tu. Macam, bro, kami keluar dari Sial keluar ya. Tidak tu. Astaga. Kau tak dua eye contact apa kan? Macam kami gitu kan. Kita macam sorry. Saya terus saya lari. Bro, this is a kind of Wattpad story Apa though. kita boleh sendiri tudung? Mana tak Sebab kami orang dalam bilik ya. Sumpah. Kita coba bayangkan dalam bilik tu kan 4 orang. Ada 4 katil. So sempit bah. Waktu yang kami baru balik dari sini, kami buka tudung lah bah. Sebelum kan. Pasal kawan main dekat betul-betul depan pintu tu. Dengan luggage besar ya. Dia macam, sabar. Pasal macam, aduh cepatlah. Kau nak keluar masuk mata tu. Pasal sidak sebelah yang lagi gaduh. Sebelah tu lagi tangga cermin. Jadi cermin yang kena rapat sekali dengan benda tu bah. So tak kami memang fikir macam, lari dulu kita, kami nak keluar. Pasal situ lagi tangga cermin. Sabar lo. Tuh. Macam kami ya macam Lalik sini tu. So kami langkah nak keluar. So nak keluar macam apa? dah lah kami keluar macam confident betul bah. So macam saya lari terus. Masa biliknya kami menjerit. Masa kami baring ke tilam terus. So guys. Salahnya tidak. Apa tahu si mana kami keluar. Ni ada pun. Oh, mungkin kita nak sengaja. Dia merah kan tu sengaja. Tak tahu rumah yang bercampur. Kami ingat tengok saya gitu dong. Dengan confident dia nak keluar. Masalahnya ya pahal juga diam kecil. Padahal waktu ya kan orang dah masuk bilik. Biasanya gitu gunten mandi ke apa. Biliknya anonymous tu. Ya. Gambar ya. So kami macam, dia respect Pasal lah. Tapi tak kira raja panjang lah. Pakai lah. Just make gitu dong je. Memang setiap hari make kerja dengan panjang kan. Pasal pada pahalnya juga yang nampak. Dia dapat free show duduk. Pasal masa-masa kita Puan Mimi macam, paksalah kita dua kahwin tu. Dia dah nampak aurat kita. Macam astaga. Pasal I'm glad that Nyesip mention pun benda yang sampai Bagus kita. lah. Ni tahu lah benda kan. Betul-betul Nyesip mention apa-apa. Even time yang orang bekerja tu, Nyesip kakak pun. Bagus lah, bagus. Nampak lah. Tak patut ingat. Sampai atas tadi kan. Kita sini. Ada satu. Oh, bukan salahnya atas yang nasi dah. Yang lecturer juga kah? Oh, lecturer. Dan tak belok tepi nak. Pasal orang depannya dah keluar. So, terus pergi depan sekali. HD siap. Oh. Bro, like all my video man. Apa tau like. Si like. I mean banyak view tapi Oh si no, like. aku sedar. Lupa bah. Like semua gini. Kau sedar pada apa? Live Like. Like and subscribe. Aku ada nangka ke? You should include that. Okay guys, like and subscribe. Thank you. And comment as well if you guys have any idea for any other video. POV. Tapi dia pun estetik nak mati lah. Pasal tu type kedai kamu dah dia. Video type kamu. Tapi kamu pula yang horizontal, yang betul kan? Yang horizontal. Kalau macam cover semua sekali dari the first day orang Oh, bapak biasa. sebelum biasa. Tapi kenapa aku kan pula dua version? Satu gitu, satu yang pakai post status KJ kan. Aku simpan 12 stage untuk. Aku try simpan. Just not my style. Why does this? Tapi aku prefer benda yang macam exactly dalam otak aku. Aku mau dia jadi memory. Bukan benda-benda yang aku mau orang faham lah. I think mine is like that. Even kita tu Dan balik dia, kami orang lalu Dubai bah. Ada si Dubai yang tahu yang Yeah. Oh, Macam what? Kami tengah di atas. Ada
kan orang yang ada leadership kedaknya. Macam contohnya pada harian duduk pada Nabil kan. Memang pun presiden you blame. Kineknya. Apa hal kau pergi angkatnya? Yang badannya red flag. So semua. No, what the heck? Apa Biasanya view yang kena tahu? Jangan cerita mama. Apa view yang kena tahu? Dan nak putus apa? Aku sih sekarang putus apa? Bro, who the heck can? Aku mula video aku ya, say dah apa? Okay, kita. Rey, masuk Rey. Depan sikit. Apa dek? Leadership. Presiden you blame Nabil. Oh ya. Saya suka orang-orang kedai lah. Tapi Please include this and hopefully Aiman and Nabil tengok. diam. Okay. Dia jenis nyatok, tapi nyatok jenis yang suka main-main juga lah. Faham tak? Macam tiba-tiba dia bagi pick up line yang tiba. You kan my girlfriend. Dia Recall. Oh, dia macam recall sikit lah. Tapi recall macam saya berharap bila nak. Dia boleh lah. Dia sumpah boleh diharap. Wiko yang sekali malas. Okay. Kau Kau ya. aku mau masukkan. Kau sebenarnya malas tu. Kau saya boleh. Aku juga kenal lah sama dia. Saya dan partner multimedia. Apa satu sebenarnya? Nyaman doi garlic. Kita kan suka garlic. Oh, no. Sour cream bila. Apa yang garlicnya? Nah, oil. Kali kaya. Oh. Usik lupa dah tak. Tuisa apa pun aku dah tahu. Kalau aku tahu lagi. Tahu kan kami? Kau kami fighting. Ha? Kami tahu kan? Kita hidup pun kami dari SEM 1 ni. Setiap SEM aku ada keropok garlic. Ini ni tahu. So guys, brand talk. Nyaman. Cakap. Oh, Tegal. Tu pun one of yang boleh beli dekat Maisara. Kami Masih. Oh, that's why aku belinya. Maisara ya orang. Ui, kawan aku on. Terima kasih. Cik partner Google Play Game ke? Apakah? Dia bukan account Google Play Game, account lain. Kami mesti tahu bahal setiap kali ambil dia nak make kita orang sarung. Tukar lah, sebab tukar je. Anyway, kami sampai tahu orang saya kan Angga ada lock at first place. Mula orang Angga pun mungkin dah memang dah tua ke. Apa tu? Aku mau confess apa? Aku pada setiap kali aku Uinya terus keluar gila dari game. Dia cuma main dengan kau lah. Ha? Cik kau bapak kat sini pelik. Bapak tu? Coba tolak 6 jam. Sidak lagi tengah hari lah maksudnya. Kita dah petang. Mungkin dah nak masuk. Aja. Tutup aircon lah. Tutup aircon. Sejuk. Tutup lah. Bukan space saja. Sejuk. Buka tingkap pena. Jangan lagi. Yang pun ayat lah. Punya sebut dia sejuk. Wait, here. What's happening? Oh no. Bapak besar siap. Stop yang boleh main game situ yang tadi. Boleh je. Kami boleh main ML lah ya. ML apa aja? ML situ aja. Situ gairo. Kena copyright. Kami mana person. Wow, actually kami expect kali tu akan berat pergi caci. You know, season 2 of the vlog. Cakap hai, Ayan dekat video ya. Hai. YouTube. Hai. Dia muka si anggap si nampak muka kita. Dia muka. Hai. Macam ya. Dekat iPad dah beda dah tahu. Dah baju. Dah lah sikit lah je. Wih, situ ni ada hijau tau. Sekejap ni masuk. Hijau. I feel romance. Nah. I'm starting to get blue. I'm afraid of the alien. Hijau. Maksudnya apa? Passion, romance ataupun mixed emotion. Or maybe sentimental. Dalam bahasa Spanish, mixed emotionnya sentimental. I think I'm mixed right now. Ya, dia. iPad Kids. Sadarkah dirimu indah? Tak cukup sekali ku pikirkanmu. Salahkah kau banyak hati yang berbicara? Tengok tu tukar lah purple. Hijau gila. Hijau tu. Kau passion. Kau ada rasa romantik ni tak? Oh, aku dari hijau deh. Kau ada tak? Oh. Si. Yalah, mek takut dia juga. Astaga.
Mungkin aku mesti saya kali Anas kali. Okay, aku susun. Ha? Ui! Alamak Alia. What the heck? Ayah! Kau rasa romantik? Saya dah lah passion juga. Passion bro. Passion bro romantik. Yang cepat aja dia berubah. Alia feeling all the emotion in the same time. Purple. Ini kau rasa very happy and romantic. What the heck? Dah, ni dah tukar warna hijau. Kau rasa romantik. Kau nampak tak? Kau rasa romantik. Bro, what the heck? Wow. Anas ada mesej kau ke? Aku biasanya ada. Tidak lagi. Ni show-nya makan apa je. Oh my god, tengok. Cepat dah ya. Tak lagi cepat dek. Tapi yang ada purple, yang ada something. Cepat Kuning ke ya? Ni dah. Tengok saya nampak lah. Pink. Pink apa? Sebelah apa? Tu hijau. Ui, ni tukar pink siap. Ada pink mes tu. Ada. Apa pink? Sebenarnya ada. Dekat gambar. Mana cak bahasanya tu? Aduh. Hati aku ngol cuak bahasa Spanish. I'm happy dah tak orang excited. Alia. Kejar betul. Kencang pula. Ui, purple siap Ana. Kau nervous. Si, kau very happy. Oh, bercincin tak? Kau ada bubble. Apa? Sekali. When you're stressed, you cannot tiup rokok Dia bila keluar lah. Dah situ ke? Si juga kena. Yo, ayah aku. Ribas ya. Ayah aku kena ada. I'm stressed. Si pun. Dia bagi warna hijau. Apa bah? Aku normal. Tengok aku. Aku dah dah. Aku rasa romantik ni. Pecah lah. Masa tu ikut semua. Dia pun hijau. Kencang tak ada. Tak, bukan hijau bah, turquoise. Apa masalahnya atau masalahnya? Kencang apa siap? We're not talking about Nah. Dia ada yang suspicious. Sebenarnya kau rasa giakan tapi kau cover nak. Aku very happy. Cuba ada benda yang nak cari ya, yang ini salah aku tak boleh periksa. Aku rasa kau paling banyak salah tu. Who's the most likely to Yana? Nah, who is more likely to feel romantic right now is you two. I feel very happy. Alia mungkin lah. Apa biasa-biasa aja. This is fake guys. Don't trust this. Or else you can gaduh-gaduh with your friends. Put your trust in Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, apa pink? Baru aja pada don't trust it. Wow, yang kecil tu. Jual kau tiup. Kau jual. Kau dapat sekali ya tiup tak? Dah habis. Sebab kita jangan tiup kuat gila. Slow je. Yeah, the tips tips. How you know? Bro, you don't play that as a kid. I know you feel romantic, but I just can't prove it. Bro bah. Ada stress so. Takut gila masuk tu, sumpah. Dia kena siapa college lagi. Walah, ya kan rasa. Bunyi mesin melampung gitu. Oi, fun fair petrol bila ada tutup. Aku tahu, Pahal. Dah lah. Sekarang tak ada gas. Tiba. Tak ada apa. Dah lah. Bukan ada pergi meh? Kau pada last day balik? Bukan ya? Dah seminggu dah ya dah. Oh, dia dah pergi ya? Dah. Saya dah seminggu. Almost seminggu. Aku Anas. sih tak. Si yang kau pada hari Senin, bila kita makan dekat duduk sama? Isen. Senin nak? Ya lah nak. Ke last day kau dengannya? Dia pada fun fair. Fun fair. Apa tiba Anas? Apa kena Anas? Dia tahu kita yang macam apa ada. Sekejap, si you ke kau? Si, tegak yang mana tadi? Yang mana tadi bah? Nak kau mention fun fair? Yang pada, kau membuat nak Anas kah?
Dia dah Cuba ulang balik. Sekejap. Dia pada Alfia bila last tu dia tahu hari tu ada apa. Memang kita ya Zah. Ya ke? Bukan kita ada. Oh, kita nyamuk mak anak. Yalah dia dengar aku. Aisyah. Ya. Dia suspicious tadi. Dia tadi robek lama. Hijau aku pun tu. Tu si baju tu dekat men section. And tu adalah XS. Wow. XS. Tak rasa terlalu besarnya orang masih dulu. Kami suka doa fit mat time tu. Mat pada sweater mat masuk dalam. I love myself in that. Dengan mat warna kuningnya. Kini kan IG first kami mesti kisah dah berapa like apa. Yang penting kami memang suka nang kami pun fit. Kami suka fit kami sebab kami random. Tengok fit kakak Mino. Saya pilih gambar tu kini. Cepat. Pikul estetik ke. Aku suka ada orang post gitu. Post banyak-banyak. Aku suka orang yang every time aku nak stalk nak. Aku dah kenal dia. Pasal dia pun IG kosong. Aku suka orang dia. Nah, aku banyak TikTok. Semua Kita private. semua stok kaya lah. Nah, bukan. Maksud aku yang main account tu. Even if kau buat private pun, at least show lah sikit. Buat gambar bro. Tok kosong. Lepas dia pun story ya, highlight ya. Makanan. Bukan, mandam. Hah? Bulan pun dam. Oh. Mandam. Monthly dam. Dan macam January dam, February dam, March dam. Bro, I had the stuff. And then tiba-tiba ada highlight langit. Highlight dengan boyfriend. Tapi si Ruja pun muka. Kau scares. Aku nak hidup tahu. Aku nak tahu apa aku pola. Kau mau tengok hidup orang. Si, aku mau tahu lah. Oh, kau duduk kat sini. Kau minat apa. At least aku boleh tahu dari segi IG. Contoh mun aku tiba-tiba nangga IG re. Aku nangganya post pasal Ejen Ali. Oh, dia suka Ejen Ali. Dia suka anime ke. At least aku tahu benda simple. saja. Nah, Shut up. It's an example. Aku belum message pergi kau pun second IG dekat first account. Ya siapa? Semua. What the heck? Apa hal? Sebab aku dah follow kau first. Jadi aku semua tengok benda yang sama second. Kena contoh nak? Aku dah follow. Aku follow dia first account dengan second account. So, pasal tak? Aku tengok dia post. Bukan aku dah like ke benda tu. Kan aku pergi je. Yang account dia. Tapi apa salahnya? Aish. Semua. Aish. Yay. If you wanna stalk me first account, you use your first account. Mana-mana kau lah. Tapi please guys, please. Mun IG main, send lah gambar cantik-cantik. Sepa. Sikit buat gambar pun okey. Tapi janganlah kosong. Pasti kan time around 2 September kan handsome bro. Sidak tu. Ni, handsome ni. Ni kita itu. Ni. Tengok. Really? Kau suka tu? Nah, bos handsome. Gila, Boleh. ni siang. Yang boleh Oh, lead bapak tinggi sia. keturunan tu orang. Ash. Re. Tapi yang tu kan Merabi. What the heck? Okay si. Sida. Kejap. Sidak macam competitively main dengan dua-dua macam man, I'll fuck you man if you cheat. No, lagi if you cheat. Asal relax bro, relax. Main game je pun. And then nak kasi dan buat tu EA mainkan. Kami dapat tangga si dan dua apply ni. Serius? Tu lah yang kami mau kita cerita. Ada sih tak tangga orang yang Literally ada satu street yang dedicated to LGBTQ. community. Community. So Memang like berpedoman Tuania. Sidak support LGBT, Sidak support Palestine. That's good. Yalah, tapi LGBT je lah. Tapi satu street ya kan, contohlah kita punya pedestrian street zebra crossing ya. It's not zebra, it's warna-warni. Ada main angga tu, tapi bukan dekat Ireland, tapi dekat It's warna-warni London. lah. Macam kami kan selalu sesat. Okay. Tapi bila Apa kami benda ya? Tapi bila kami lalu siya, oh, okay, kami dah tahu dah sini jalan. Lah selalu sesat, tapi macam contohlah macam sini lagi nak jalan kan. Bila mak dah sampai siya dah jadi macam turning point mak. Okay, mak lurus pergi siya. Mak pergi stop pergi siya. Macam ni lah. Betul. Sidak dok tu pun handsome. Sorry yang gila lah, orang yang semai yang gay. Stop hujan dah tu. Kita pergi saji. Ya. Ya ke? Kau saja. Mahal ba? Oh Hari Tunggu lah next week.
Next week kita balik keluar dengan Alia. Jangan. Kau mau keluar? Masya Allah. Aku si Bani janji. Kau tunggu aku keluar kah? Oh. Oh, we in Aeon. Ray beli caji. Ni beli yao-yao yang dah hancur dah. And Ray tiba-tiba saya nak makan. What do you want to eat? Laksa? Malas pula nak spend week. Orang temu tree betul dekat bangsa ni. Lepasnya Kami sesakan kau boleh jadi pekerja bangsa. wow. Dia beri memang macam advice lah pasal skincare apa semua. Lepasnya yalah share contact to each other. Lepasnya tiba-tiba keluar namanya Nura Betul Adawiyah. Dia nama Syak bro. Ganti semua ya. Kalau bikin dah lah. Kami semua orang kacik. Betul.